Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Ain Izzati Roslan dalam sorotan berita Lensa Bahyu. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri telah membuka reruai pameran sempena Hari Terbuka Putrajaya 2026 bertempat di Dataran Putrajaya Presin 3 pada 29 Januari hingga 1 Februari 2026. Keceriaan disambut dengan keterujaan para pelanggan yang berkunjung sambil menguji minda dengan menyertai kuis Kahoot di reruai. Sebahagian pelanggan yang hadir turut mendapatkan khidmat nasihat dan bertanya lebih lanjut berkaitan akta-akta penting yang dicakna serta dipaparkan sebagai informasi awam. Program diserikan lagi dengan kehadiran yang berbahagia Datuk Zamri bin Misman, Ketua Pengarah Bahyu, bagi mendapatkan perkembangan semasa para petugas mengendalikan reruai. Okey, aktiviti Bahyu sangat menarik. Saya dapat grand prize. Tempat-tempat dia menarik. Dia punya bahan-bahan pun tu semua pun orang kata menarik jugalah. Layanan petugas yang bagus. Lepas tu dia punya penerangan pun okey lah bagi saya semua. Terima kasih kepada semua yang hadir bagi memeriahkan suasana dan terus menyokong reruai Bahyu.